Guys, headphone Oppo Free yang aku pakai ni surprisingly sangat selesa tau. Nak buat main game macam kau tengok ni, nak buat dengar lagu. Plus yang menariknya kau boleh guna ni stand alone tanpa handphone. Menarik kan? Memperkenalkan iaitu Lifeprotect Sound Free S30 Open Ear Bond Headphone. Panjang juga nama tapi tak apa kita sebut. And dekat bawah adalah highlight feature dia. Seperti kau tengok ada IP68, boleh support MP3 stand alone. Dan juga dia punya waterproof, boleh up to 10 meter dalam laut kan. Memang gila lah. And dekat belakangnya adalah juga QR dia provide juga, ada juga quick guide semua. Kat sini pun ada highlight yang lagi detail, dia bagi tahu siap ada support Bluetooth 6. Gila, ini memang latest punya produk lah kan. Also dia punya frame menggunakan titanium dan juga ada support multi point, memang sangat nice lah. So jom kita unboxing. Seperti kau tengok packaging dia quite nice, simple. And once kita dah buka, kita akan diperkenalkan lah dengan headphone open ear tersebut. And dekat atas ni pun ada kotak lagi. And of course lah standard lah, mesti ada kotak lagi kan. Takkan dapat headphone je kan. Seperti kau tengok dalamnya ada apa lah, nampak lah kat sini kan. Ada user manual. And aku recommend sangat untuk korang baca lah user manual ni. Kat sini dia bagi tahu lah produk apa yang korang dapat, cara nak connect macam mana, macam nak tukar mode dan sebagainya. Kat sini semua dia bagi tahu. So sila baca. And also dia orang juga provide USB-C converter untuk USB A port. Yang ni kegunaan ni untuk sekiranya kalau kau nak guna MP3 mode, kau boleh transfer lagu cocok lah dekat dia punya headphone ni. And dekat ni adalah magnetic pin charging cable ni untuk kita charge lah. Siap dapat free pouch untuk senang bawa headphone ni, which memang sangat padu guys. So jom kita tengok headphone ni. Cerita benda lainnya, tunjuklah bang produk ni. Ni saya bayar mahal bang. Ya, kat belah kiri ni seperti kau tengok ada tulisan Lifeprotect dan juga belah kanan ada logo Lifeprotect. Dia punya design quite nice. Untuk apa yang kau bayar okey lah, solid memang. Kat bahagian tepinya ada button power dan juga button untuk adjust volume dan juga nak tukar mode dan sebagainya. Kat tepi tu ada button juga kompresor lah. And once korang dah turn on, dia akan keluar lampu indikator berkelip-kelip, which is nice lah. Ada provide lampu indikator sekali. Dia beritahu kan nanti boleh charging semua berapa. Dia keluar lampu kelip-kelip lah. And seperti kau tengok cara nak connect standard je macam kita connect Bluetooth earphone lain semua. And seperti kau tahu Bluetooth 6 lah, which is padu lah kat sini kan. So jom aku try pakai lah. And dari segi first impression aku pakai, and dari segi comfort wise dia, aku boleh kata memang, aku tak tahu memang nice gila, memang sangat selesa. Nampak dalam video macam tak selesa ke, tak pastilah kan, tapi memang bila aku pakai 100% selesa gila. Itu aku boleh beri jaminan lah. Comfort wise dia memang aku puas hati lah. And surprisingly yang menarik mengenai Lifeprotect Sound Free S30 ni berbanding dengan open ear lain yang aku pernah test sebelum ni, apa tahu dia punya segi tak mudah jatuh tu lah. Maksudnya bila macam aku berjalan, aku berjogging, memang betul lah, memang tak mudah jatuh, memang sangat selesa lah. Seperti kau tengok dalam video tu aku buat jogging olok-olok kan. Tapi memang betul, memang tak jatuh. Memang padu lah. Dan dari segi audio music tadi bang, macam mana audio dia padu tak bang? Okey, kau tak boleh expect quality dia padu macam TWS earbud yang kau pernah masuk dalam lubang telinga ni, sebab yang ni open ear. Cumanya dari segi audio tu memang aku rasa nice lah dengan apa yang kau bayar. Memang padu jugalah untuk sebuah open ear headphone. Dan dari segi buat main game pun memang okey. Latency dia pun nice sebab dia menggunakan Bluetooth 6. So memang berbaloi lah kalau sekiranya kau nak angkat. So kalau sekiranya kau minat nak beli, aku akan provide link in description. Harga pun tengah promo tu. So cepat beli sebelum harga promo tu habis guys.